Kenapa ada orang buat network bertahun-tahun tapi income tetap tak besar? Atau lagi pelik, kenapa ada orang slow start tapi lama-lama income dia meletup? Ramai orang masuk, dia ingat masuk buat sikit terus dapat besar. Tapi realitinya dia push kejap, ajak orang join sana sini, tapi lepas tu team tak jalan, downline tak faham, semua bergantung pada dia. Bila dia stop, semua jatuh. Sebab dia tak faham satu konsep penting. Nama dia Harvest Energy. Dalam Iceflix, reward besar bukan datang dari effort cepat, tapi datang daripada sistem yang dah matang. Bayangkan macam kita tanam pokok. Hari ni tanam, esok dah nak buah. Logik tak? Harvest Energy adalah hasil daripada sistem yang kita bina over time. Ramai orang silap kat sini. Dia kejar harvest tanpa bina core. Core energy, itu foundation. Education, consistency, duplication. Kalau core tak kuat, tak kira berapa ramai kita recruit, sistem tetap tak hidup. Dan ini yang ramai tak sedar. Harvest Energy tak boleh dipaksa. Kita tak boleh push. Kita tak boleh hack. Dia hanya datang bila sistem cukup matang. Bila team kita faham, bila leader dalam team kita mula naik, bila semua orang boleh jalan sendiri, baru Harvest datang. Jadi dalam ekosistem sebenar, core energy ni kerja, harvest energy ni hasil. Kalau kita fokus hasil, kita memang akan penat. Tapi kalau kita fokus bina sistem betul-betul, result pasti akan datang sendiri. kalau anda serius nak bina benda ni, jangan kejar jumlah, kejar kefahaman. Start dengan education. Follow MSR Academy. Kita faham dulu, baru kita bina.